Gila, ni first time guys dapat job harga lebih RM50. Guys, ada jual durian Jom kita singgah dulu. Aku dah lama tak makan durian. Durian guys, Musang King. Alright, berjaya aku rebut durian Musang King 500 gram RM35 satu bekas. Aku tak pernah makan durian Musang King ni, tak tahu beza dia, rasa dia. Selalunya aku makan durian kampung je. Alright guys, hari ni kita makan cendol durian Musang King. Campungan durian aku beli tadi dengan cucuk udang. Gila, ni first time guys dapat job harga lebih RM50. RM51.60 sekali trip je. Nak kena hantar daripada KL ke Batang Kali. Oh, Alhamdulillah. Let's go! Kita tengok berapa jarak daripada tempat aku sekarang ni ke tempat pick up. 18 minit 8.4 km. Aku dah sampai dekat kedai bunga kot ni. Nak kena ambil bunga. Lepas tu kita shoot ke Batang Kali. Alright guys, kali ni aku nak kena hantar bunga Bunga apa ni? So, macam pelik dengan dia punya stand. Jom guys, kita gerak ke Batang Kali. Jauh perjalanan ni, 1 jam lebih ni. Ni dia punya pemegang Bila aku buat Lala Move ni, macam-macam barang lah aku nak kena tahu. Cara nak pasang lah, cara nak handle customer. Alright guys, aku dah pick up barang. Jom kita tengok berapa jarak daripada tempat pick up ke tempat delivery. 1 jam 19 minit 57 km Jauh ni. Tak apa, kita gagahkan juga sebelum kita balik rumah. Let's go! Awal bye, view malam kat area sini. Alright guys, dah keluar daripada KL. Kita nak ke arah Rawang. Kita singgah dulu, cari surau kat kedai makan ni. Kerja gak solat jangan lupa. Alright guys, kita dah ada dekat area Batang Kali. Ni nak ke arah Genting Island ni. Guys, aku dah sampai dekat tempat delivery Tapi macam pelik je. Ni bukan rumah Nak kena call dia dulu ni, nak cari rumah dia mana. Dia pin location dekat sini, tapi lain pula. Macam tak kena tempat ni. Aku dah agak dia pin location salah 3 kilo daripada tempat dia pin ke tempat rumah yang aku kena deliver. Aku dah sampai dekat tempat delivery. Oh, ni ada kematian rupanya. Alright guys, dah settle hantar barang. Total customer bayar aku by credit RM51.60. Delivery fee RM46.60. Door to door RM5. Deduction commission and SST tolak RM11.15. Total besar aku dapat RM40.45. Okey lah guys, berbaloi. Jom kita balik guys.